topik terakhir kita, iaitu korelasi instrumen. Bila melihat instrumen, fahamkan bahawa instrumen tak direct. Korelasi dia tak direct. Dan fahamkan apa itu indeks equity dengan 6 syarikat terbesar semasa, dan kenapa syarikat-syarikat ni amat berpengaruh. Jumlah berapa banyak dia bentuk. Yang terbesar sekali Nvidia. SpaceX masuk dalam Nasdaq semalam kan. Jadi dalam S&P, yang ni adalah S&P 500. SpaceX berapa besar dia punya ni? SpaceX dalam ni, tapi dia tak masuk lagi dalam S&P 500 kan? Okay, SpaceX kita tanya tu. Dia belum lagi dalam S&P 500. Dia dalam Nasdaq. Belum. Belum. Untuk S&P 500, syarikat tu kena listing publicly traded setahun. Baru dia boleh masuk S&P. Sebab tu SpaceX besar, tapi dia belum dapat nak masuk. Nasdaq dia fast track. Untuk S&P 500, syarikat tu kena, untuk dia masuk dalam apa dia? Dalam indeks tu, dia kena publicly traded, dah boleh trading selama setahun. Baru dia boleh masuk dalam S&P 500. Itu normal lah kalau tak fast track. Satu, dia tak ada lagi dalam 6 syarikat terbesar. Kalau ikut dia besar ni, SpaceX besar. SpaceX, sekejap kita tengok. SpaceX ni. No data yet. SpaceX tak ada ni. Sekejap, tengok ke SM lah. Dah turun dah harga dia is 150 lah. SpaceX dah turun dah. Jadi start daripada tu, dia balik kepada dekat-dekat dengan harga ni. Dia dah kat situ lah. Kalau trading ni tak dapat trade, anda kena tunggu dia, kerana anda kena tunggu dia buat 5 tu. Dia buat 5, 4, 5, lepas tu baru dapat entry. Tak cukup data lagi. Ini something yang anda boleh buat case study lah kalau anda nak belajar Elliott kan. Boleh gunakan dia untuk space untuk ni. Tapi bila anda nak buat korelasi, basically faham kan apa anda tengah tengok. Indeks tu apa, dan apakah yang membentuk dan bagaimana contohnya S&P 500, apa beza dia dengan US 30, apa beza dia dengan Nasdaq. Dalam Nasdaq tak ada bank contohnya, dalam S&P 500 contohnya dia tak ada, dalam US 30, dalam Dow Jones contohnya dia tak ada transportation contohnya. Tu dulu bila Silicon Valley Bank tu jatuh kan, Nasdaq naik je, S&P 500 jatuh, bersuk. Yes. Tu kadang-kadang ada tengok kan. Pelabur pun sama lah, sektor kewangan jatuh. Tapi
secara besarnya market okey. Yang jatuh bank je. Dia orang alih duit daripada bank dan masuk kepada tempat lain. Tu yang ada tengok dulu waktu Silicon Valley Bank, waktu apa dah, yang apa coin apa jatuh tu, yang exchanger tu, jatuh. Lepas tu bank semua jatuh, S&P 500 jatuh, US 30 jatuh, tapi Nasdaq naik. So dia tak ada dalam tu. Lain daripada tu, satu lagi yang saya punya, kalau nak tahu jurus rahsia saya lah, Galih suka jurus rahsia. Ini jurus rahsia saya, iaitu ETF. Ini jurus rahsia. Kalau saya nak tengok hala tuju market, saya buat di hujung minggu, saya akan tengok kepada ETF ni. Ni benda yang saya buat lah hujung minggu. Elliott Wave Galih. Saya akan tengok ni liquidity dan sentiment. Ni benda yang saya guna pakai lah. Anda boleh buat benda ni dekat investing.com. Ni kita nak tengok pada permulaan musim perolehan ni. Naim, sangka kelubi. Saya dalam tu pernah pergi kelas Naim tahun 2016. Dekat apa XM apa Cikgu Is dengan Cikgu ni dulu kan, yang lepas tu apa dinner ada accident kan. Saya dalam grup Is, kalau nak tahu, saya masih lagi dalam grup Naim ni 2016. Waktu tu saya suka pergi kelas orang. Habis kelas aku pergi. Nak tengok macam mana orang mengajar dan macam mana penyampaian. Ini saya punya ultimate indicator, indicator market. Saya nak tahu risk off ke apa ke, saya tengok kat sini. Adakah risk dah bertukar ke, saya tengok sini. Kalau ni anda kena ambil daripada low dia. Saya kena ambil daripada low yang sama. Macam ni. Contoh macam sini lah. Low yang sama. Low dia sama. Dan baru bacaan dia sama. Tu cara nak pakai dia. Saya cuma tengok hujung minggu je. Hujung minggu sekali imbas lah. Contohnya kalau yang kuning ni apa? Tak ingat dah. Yang merah ni adalah XLY. Okay. Yang merah ni XLY, consumer punya ni. Yang kuning ni finance. Ya betul lah, kuning ni finance. Ni nak tengok fundamental dan sentiment dua ni. Macam mana nak interpret dia? Kalau anda dapati XLY ni, itu saya punya indikator kepada sentiment sebenarnya. Sentiment negatif itu risk off. Itu saya punya ni. Kalau dia sampai 100%, maksud saya macam ni, XLY ni kalau dia mencecah, contohnya kita jangka sentimen akan bertukar apabila ini complete 100% bawah. Kita jangka dia akan bertukar ke bawah. Kalau kita jangka dia ke bawah lah,
Tu masanya untuk indeks pecut ke atas. Dia pergi ke bawah, sampai situ, itu masanya dia akan pergi bersama dengan indeks. Inilah yang saya pakai, iaitu XLY dengan XLF. XLF tu nak tengok whether kuarter tu kita akan ada pecutan. Sebabnya pada awal musim perolehan, yang pertama sekali mengumumkan perolehan adalah bank. Faham? Saya akan tengok bank dan XLY. Kalau dia bersama dengan indeks utama, dan kita akan ada pasaran yang extend. Maksudnya kita akan masuk some sort of lekuk 3 dekat indeks. Tu yang saya pakai. Tu senjata konon. Bukan apa, untuk senang nak baca market. ETF. Okay, so yang kedua, lihat struktur harga. Kita lihat sama ada sedang membuat motif apa yang ada incomplete. Adakah kita sedang melihat incomplete sequence dekat indeks, incomplete sequence dekat yen pair. Adakah kita sedang melihat struktur motif ataupun korektif dekat indeks contohnya. Itu yang saya lihat. Dan ingat yang Fibonacci tadi, lekuk 3 berapa, lekuk 2 berapa, lekuk 5 berapa, ni yang kita letakkan. Naik lagi ke US dollar? Had mana dia naik? Tu yang kita letakkan yang ni sebelum ni. Dolar punya sasaran masih ke atas, tak habis lagi. Saya tak pakai VIX, tapi masalah, okey, kalau anda nak buat intraday, VIX tu sebenarnya adalah option punya harga. Kalau anda nak guna, instead of guna VIX, masalahnya VIX ni dia delay, bukan delay. Dia tak delay, dia tak bagi tahu ke depan. Faham tak? Dia tak bagi tahu ke depan. Dan anda nak guna berapa? 15, 20, 25, 30, apa-apa. Dekat XM pun ada VIX. Kalau nak tahu, bagi siapa yang tak tahu lagi, VIX tu adalah Volatility Index. VIX. Di mana dia kira untuk basically perubahan harga dekat option, dekat S&P 500. Idea dia, bila risk makin naik, harga option akan naik. Jadi sebabnya kebanyakan institusi, instead of dia guna stop loss, dia gunakan option sebagai, contohnya dia buy apa, index contohnya. Dia letakkan put option. Jadi harga option tu akan naik. Okey, itu VIX lah. Masalah dengan VIX ni adalah, yang pertama, anda nak lihat level mana sebagai level yang sebagai kita katakan, itu risk naik. Jadi di sini anda akan dapati dia banyak. Anda nak pakai 25 ke, 20 ke, 30 ke. Kalau dia dah sampai kat situ, kalau anda kata, ni risk off, katalah anda katakan 30. Okay, anda kata 30. Ni risk off. Kita cari untuk sell yen pair. Masalahnya bila ini sampai kat sini, kita dah tengok. Kita tengok yen pair dah ke bawah dah. Dia macam kita tengok meter kan. Meter kata dolar tengah kuat. Kita tengok dolar, euro US dollar dah ke bawah dah. Kita masuk kat ujung. Tu masalahnya. Itu satu masalahnya. Okey. Jadi instead of tengok benda ni, anda boleh tengok. Saya tengok dapat tak saya buka. Saya cuba buka.
Mana dia? Yep. I don't know whether ini live ke tak. Daily Bulletin. Mana Daily Bulletin ni? Anda nak tengok open interest sebenarnya. Ini kena tak apalah. Simple jawapan dia lah is VIX boleh pakai, tapi anda akan berada dekat hujung. Dia dah jadi. Takutnya kau masuk, dia dah hujung dah. Dia nak tukar dah. Tu masalahnya. Apple baru keluar. Jawapan dia, kalau tak tahu jawapan tu masalah. Insurans saham. Basically dia punya masalah dengan institution, kalau dia masuk dan pegang posisi yang besar, contohnya katalah dia orang masuk untuk saham ataupun kita letaklah apa-apalah, kita masuk Apple contoh okay, dia beli Apple contohnya, okay, dan dia akan kata kita letakkan kita punya limitation kepada risk adalah bawah ni. Okay, katalah dia pegang jumlah besar saham Apple dan price buat macam ni. Katalah dia pegang berapa unit, certain jumlah lah saham Apple. Kalau dia letak stop loss, kalau position dia besar, takutnya dia tak trigger dia punya stop loss di situ. Faham? Jadi instead of dia letak stop loss, dia akan buy put option, hak untuk membeli, hak untuk menjual satu jumlah unit saham pada harga berkenaan, pada harga ni. Dia akan cari siapa yang keluarkan lah. Jadi apabila pasaran tengah volatile, tengah nak jatuh macam ni, masa tu harga yang keluarkan option tu akan naikkan harga. Tu yang VIX naik. Sebab permintaan banyak. Option ni dia terhad. Oh, dah sampai masa Astaghfirullahalazim. Belum sampai kita, baru 2. Dah pukul 9, dah pukul 10 dah. Alamak. Okey. Tu dia lah. Itulah pemetaan kita berdasarkan semua ni. Okey, jadi itu saja sesi saya untuk malam ni. Tak nak kesian jawahir kita tengah-tengah malam. Okey, labur dalam sistem, tagakan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Malam ni boleh cuti, tak ada bola. Dosa boleh tengok bola. Malam ni ada FOMC. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.